Kaki kita boleh tembak dari atas ni. Jangan main-main dengan aku. Cepat kata, kita kena lari. Siap. Kuasa siput. Nyet. Cepat di sini. Oh, okey. Aku rasa kita dah jumpa si patung dengan cacung. Oh, iya ke? Kita sedang. Aku tak pandai menembak sebenarnya. Aku jadi supporter je lah, okey. Hilang tangan aku kena. Lagi. Headshot. Atas sini. Okey. Aku tembak lagi kan, aku tembak orang kata. Okey. Lari ya. Situlah. Pistol. Adik. Keluar benda tu pula. Hilang buat kepala aku tadi. Lari. Nak dari mana tu Aku nak jumpa lagi ni. Hello guys. Dari rumah aku. Kalau tak aku hutamkan kau nanti. Faham? Ada kes Aku tahulah. Kau tu sebenarnya lupa kan. Aku boleh hitam kau. Jangan tembak aku. Kan aku dah kata jadi hitam. Hebat kerja aku. Hebat kepala otak kau lah. Aku tembak kau. Biar aku hilang kepala selamanya. Takut. Awet aku kat mana Dia tak boleh check pun. Kau duduk king ke tak? Lah aku cari dah kata kau tak king ke? Kau dah cari. Suka Kenapa aku tanya kau? Bila aku dapat iPhone 17 ni. Nak ni? Aku nak pistol 47. Kau ingat aku nak pistol, aku nak iPhone lah. Tapi aku tak pernah dapat lagi iPhone. Belanja tak? Tak payah lah fikir pasal iPhone. Aku boleh je belanja KFC. Boleh belanja iPhone. Belanja KFC pun jadilah. Tak apa. Kalau tak ada iPhone aku boleh belanja Vivo. Nak tak? Aku rasa kau ni bila lah dapat duit? Kalau kau nak iPhone kau boleh sendiri. Jangan minta kat aku lah topeng. Dasar topeng sedih. Kau boleh senung kau boleh nak ceramah aku. Sampai esok aku dengar. Tapi aku takkan berubah. Aku dah topeng paling sedih di dunia ni. Drama pula dah. Tak ganti-ganti topeng. Kalau kau tak boleh sedih-sedih lah sekuat hati kau. Aku malas lah nak kisah kat kau untuk topeng. Kalau macam tu baik kita pergi beli.